Biar petik, harimau kumbang sebenarnya bukan spesies yang baru. Harimau kumbang atau Black Panther sebenarnya ialah harimau bintang dan jaguar yang mengalami keadaan genetik yang dipanggil melanism. Kalau di Malaysia, harimau kumbang kebiasaannya ialah harimau bintang atau Panthera pardus yang mengalami keadaan ini. Melanism adalah keadaan genetik di mana haiwan mempunyai kelebihan pigmen gelap atau melanin dalam tubuh mereka, menyebabkan mereka kelihatan lebih gelap atau hitam berbanding biasa. Proses ini berlaku apabila genetik yang mengawal pengeluaran melanin mengalami mutasi. Melanism menyebabkan bulu mereka menjadi lebih gelap, hampir hitam sepenuhnya, walaupun corak bintik yang asal masih ada, namun hanya kelihatan apabila terkena cahaya pada sudut tertentu. Menariknya, keadaan ini memberikan mereka kelebihan untuk bersembunyi lebih baik di dalam hutan lebat, terutamanya pada waktu malam. Walaupun terdapat kekurangan dari segi genetik, harimau kumbang tak kecewa, malah ia berjaya menjadikan kekurangan itu sebagai senjata maut. Adakah anda setuju? Kongsikan di ruangan komen. Remarkable ni. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe tau.